Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan mengenalkan inovasi kami iaitu sebuah aplikasi bernama Study Buddy. Ini adalah ahli kumpulan kami. Kumpulan kami berasal daripada Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Untuk pengenalan, sejak daripada tahun 2020, penggunaan teknologi naik dengan mendadak akibat manusia terperangkap dalam rumah dan hanya dengan teknologi sahaja kita boleh berkomunikasi. Sejak daripada waktu itu hingga kini, penggunaan teknologi ini dinormalisasikan untuk kegunaan harian. Inovasi kami ialah sebuah aplikasi bernama Study Buddy yang berkonsepkan platform all-in-one di mana pelajar-pelajar seperti pelajar sekolah menengah, kolej dan juga universiti dapat mengeluskan akademik serta kesejahteraan diri mereka dengan lebih baik. Ini adalah contoh penyataan masalah. Yang pertama ialah pengurusan masa pelajar. Yang kedua ialah keperluan aplikasi pengurusan belajar untuk mengurangkan tekanan akademik. Dan yang terakhir ialah pencapaian akademik yang merosot akibat stres. Terdapat 4 ciri-ciri utama aplikasi Study Buddy. Yang pertama adalah tab dashboard di mana ia memaparkan ucapan seperti welcome back users name, study streak, task completed, focus time, today's schedule dan quick start. Seterusnya adalah tab study yang menyediakan fungsi add task untuk senaraikan tugas dan pelajar boleh melihat semula dan menyemak segala tugas yang telah dicatat. Disediakan juga Pomodoro Timer untuk membantu pelajar belajar dengan lebih baik. Seterusnya adalah tab Wellbeing yang direka untuk menyokong kesihatan emosi dan keseimbangan dalam kehidupan harian pelajar. Log mood ini membolehkan pelajar merekod emosi mereka pada hari tertentu, sama ada mereka gembira, stres ataupun penat. Disediakan juga kata-kata motivasi bagi meningkatkan semangat mereka dan aktiviti ringkas seperti latihan pernafasan untuk melegakan stres dan meningkatkan tumpuan mereka. Akhir sekali adalah tab journal yang memberi ruang kepada pelajar untuk menulis catatan peribadi, refleksikan diri atau pengalaman belajar. Tab tugasan, pilih priority dan add task. Tulis jadual, pilih tarikh dan masa dan add event. Pomodoro Timer ini digunakan untuk mengulang kaji. Catat perasaan, pilih emoji dan save mood. Latihan pernafasan dan daily motivation. Luahkan perasaan di jurnal dan save entry. Seterusnya ialah impak. Yang pertama, Study Buddy ni dia dapat mengurangkan tekanan pelajar. Yang kedua, pengurusan masa pelajar ni dia akan menjadi lebih sistematik. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan produktiviti pelajar tu. Seterusnya ialah keaslian. Untuk keaslian, yang pertama, Study Buddy ni dia merupakan konsep all-in-one sebab dia ada semua benda seperti timer Pomodoro, jurnal dan lain-lain. Untuk yang kedua pula, ia dapat seimbangkan akademik dan emosi seorang pelajar. Dan yang ketiga, Study Buddy ni dia boleh jadi rakan digital kepada pelajar ketika mereka nak mengulang kaji. So, secara ringkasnya, aplikasi Study Buddy dibangunkan sebagai satu inovasi pintar yang berfungsi untuk membantu pelajar mengurus jadual harian mereka dengan lebih teratur di samping memberi sokongan berterusan terhadap kesejahteraan mental. Dan aplikasi ini juga tidak hanya menumpang kepada fungsi akademik seperti penjadualan tugasan, peringkatan pembelajaran dan pemantauan rutin, malah turut dilengkapi dengan ciri khas untuk mengurangkan tekanan termasuk panduan pernafasan, catatan emosi serta imej motivasi harian. Dengan gabungan ini, Study Buddy bukan sekadar aplikasi pembelajaran semata-mata tetapi menjadi rakan digital yang mendorong keseimbangan antara prestasi akademik dan kesihatan emosi pelajar. Your Study Buddy for success. Always be positive and keep smiling. Itu saja daripada saya. Thank you. Terima kasih.